Penyakit stroke ataupun dikenali sebagai angin ahmar ni merupakan pembunuh nombor 3 dekat Malaysia ni, dan dia juga merupakan punca utama ramai rakyat Malaysia mengalami kehilangan upaya. Dan bila dah tak ada upaya ni, maksudnya apa? Maksudnya rakyat Malaysia tu tak bolehlah nak bekerja. Rekod dan juga data menunjukkan seramai 41,000 orang yang dimasukkan ke hospital kerajaan akibat stroke. Dan kalau kita tengok ratio dia boleh kira seramai 150 orang daripada 100,000 orang berpotensi tinggi untuk kena penyakit stroke ni. Korang jangan terkejut, penyakit stroke ni bukan hanya untuk golongan tua, malah sekarang ni dah jadi trend. Umur 45 ke bawah pun dah boleh kena stroke akibat pemakanan. Baru-baru ni saya ada berbual dengan seorang brother ni, dia menceritakan yang ayah dia merupakan pesakit stroke, dan sampai sekarang ni ayah dia masih lagi dalam proses recovery. Maksudnya ayah dia bolehlah berjalan sikit-sikit, tetapi masih lagi perlukan orang untuk berada di sisi dia. Risau-risau lah kalau berlaku apa-apa kan. Dan nak dijadikan cerita, si ayah ni dia tak menyediakan apa-apa plan B. So segala duit saving bisnes ayah dia terpaksa dikeluarkan, dan korang tahu sendirilah, memang tak cukup. Jadi sebagai family dia nak tak nak kenalah bantu ayah dia ni. Nak tak nak adik-beradik ni kena collect modal sedikit demi sedikit. Setiap orang tu kena keluarkan modal bagi menampung segala keperluan ayah dia ni. Dari segi jumlah kos tu saya tak tahulah berapa, tapi saya boleh tahulah memang sangat banyak. Dan saya nak ajak korang lah, bila korang dah tengok situasi yang brother ni kena tadi, korang rasa apakah plan ataupun tindakan yang korang akan buat seawal mungkin ni sebelum berlaku tu? Sebab kita tak tahu, kemungkinan kita pun boleh jadi juga kena stroke, betul tak? Jadi sekarang ni, waktu sekarang ni kita masih lagi sihat, masih lagi orang kata masih lagi berkemampuan. Jadi apakah tindakan yang kita akan buat? Cuba korang komen dekat bawah ni. Saya Aminuddin, Takaful Advisor anda.